Tugas di situ Darul Ihsan IDN sebagai pengarah research dan analitik. Kami dah pindah dah dulu kita duduk di PJ atau di Shah Alam, sekarang di Sunway Bengali, tengah sikit lah. Border antara wilayah persekutuan dan juga Selangor. Dalam Jabat Yatim nama, insyaAllah. Tinggal di pagi, itu sedikit lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsudin, panggil Fahmi. Saya anak kedua daripada 4 orang beradik. Saya asal Terengganu. Saya ada kembar, sebenarnya saya lahir kembar. Jadi tak semua orang tahu. Okay, kalau lepas dia jumpa, kata sombong tu Presiden Habib ni, maunya pun Melaka. Jadi dia duduk dekat Kertajaya di Kementerian Pertanian. Jadi dulu saya di Melaka ni sebab saya belajar di MRSN Jasin Melaka, daripada tahun 2004-2005. So Melaka ni kira dekat lah dengan saya lah, sebab kita ada sejarah belajar di negeri Melaka ni. Sekarang sebagai Presiden ABI, anak dah 5 orang, 2 orang lelaki, 2 perempuan, 3 lelaki. Sekarang berkhidmat juga di Global Peace Mission Malaysia, JC ABI, untuk bekerja dalam bidang kemanusiaan ni sebagai CEO. Saya juga dulu belajar di UAE dalam ijazah ekonomi, tinggal di Taman Cemerlang. Maksudnya di pejabat APIM tu atas sikit daripada pejabat tu rumah saya sekarang lah kat situ. So insyaAllah lah, terima kasih lah jemput untuk hadir sama-sama dalam muktamar Ijtima' Araki Waqf Melaka tahun ni, insyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup yang berjasa. So kalau kita dah ada perkenalan daripada wakil wadah, ada perkenalan daripada wakil APIM, maka saya yang paling muda di sini adalah wakil daripada PKPIM. Saya Muhammad Amzar Hazifri Ahmad Ali, boleh panggil saya Amzar, selaku Exco Penerangan mewakili presiden kami, iaitu Saudara Adi. Tidak dapat hadir pada hari ini kerana kami ada KPI. Maka saya mewakili Saudara Adi untuk berada memenuhi jemputan untuk Ijtima' Araki bagi Melaka pada hari ini. InsyaAllah sedikit pengenalan diri saya. Saya berasal daripada Selangor, kini menetap di Negeri Sembilan. Tak hilang lagi saya punya cabundi. Okay. Seterusnya, saya merupakan graduan daripada Institut Pendidikan Guru, Kampus Darul Aman, Kedah. Saya sedang menunggu tarikh-tarikh untuk saya mungkin dicampakkan ke Sabah ataupun Sarawak, atau mungkin di Melaka. Walaupun Melaka nanti ada dalam pilihan saya, saya pilih insyaAllah. Tapi Melaka ni antara negeri yang kita look forward lah untuk berkhidmat, insyaAllah. Okay, doakan saya, semoga saya di mana pun tempat saya dicampakkan, insyaAllah saya akan berusaha sedaya upaya mendidik anak bangsa. Terima kasih. Ada yang berada daripada UAE, ada juga berada daripada IG, bakal guru insyaAllah. Dan okay, baiklah, saya rasa kita boleh teruskan untuk forum kita pada hari ini. Okay, baik, izinkan saya membuka tirai forum ini dengan bertanyakan soalan. Saya rasa kita start to the point terus. Okay, untuk soalan pertama kepada saudara Arifin ataupun lebih bersedia dengan Abang Ipin. Okay, baik, soalan pertama saya adalah, okay, dalam mendapati cabaran sosiopolitik semasa, bagaimana kita boleh memastikan usaha dakwah dan juga pembinaan moral insan ini kita dapat memastikan seiring dengan dasar pembangunan negara. Okay, silakan untuk Ipin. Tes. Saya tak ada soalan aktif dengan. Saya ada slide sikit lah. Jawab soalan ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak cabut tu, cucuk kat sini.
bincangkan sebagai panel yang pertama. Mungkin tadi Datuk Ahmad Azam dah menyuruh kita lah tentang beberapa isu-isu besar dalam kita nak membangunkan satu negara dan juga daulah yang kita nak bangunkan. Maka dengan itu, saudara dan sekalian, kalau kita nak membangunkan suatu daulah dan negara, formula dia adalah yang terungkap dalam apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Malaysia Madani. Madani itu sendiri, konsep Madani yang dibina oleh, yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar, yang saya rasa amat penting untuk kita lihat, hadam. Maksudnya yang ada kat sini kena dah patut hadam lah ekosistem Madani ni. Kalau belum, kena pergi kursus AKM lah. Ini yang saya bagi satu slide ni, ini ekosistem Madani tu. Maknanya apa dia Madani, Malaysia Madani ni tadi ya. Dan kerana apa? Kerana Malaysia Madani yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pastinya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membina negara. Kerana membina negara bermula dengan manusia yang berkualiti. Jadi kalau saudara tengok slide Datuk Ahmad Azam tadi, dan saya pasti juga boleh diuraikan lanjut oleh Presiden Abim nanti, bahawa yang nak dibina ni bermula dengan manusia. Sebab dalam formula pembinaan yang diasaskan oleh yang paling tinggi sekali siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membina dalam konsep Madani, Madinah yang dibina itu, dia tidak membina bangunan tinggi-tinggi, sistem apa sebagainya. Yang dibina adalah kualiti individu. Bermula daripada dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Membina